Selama 8 hari 8 malam, tentera Mongol menjalankan pembersihan penduduk, di mana penduduk Baghdad diseksa beramai-ramai, anak gadis diperkosa dan bangunan semuanya kena bakar. Masjid, istana, hospital dan banyak bangunan bersejarah telah dihancurkan. Paling menyedihkan, segala buku dalam perpustakaan Baitul Hikmah yang penuh dengan ilmu pengetahuan telah dilempar ke dalam sungai Tigris. Sampai air sungai itu jadi hitam disebabkan dakwat buku-buku yang dibuang tu. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Okey, tanpa membuang masa lagi, aku nak sambung balik pasal kerajaan Abbasiyah. Macam yang aku cerita dalam video pertama itu hari, penguasaan Bani Seljuk dalam kerajaan Abbasiyah berlaku lepas Tughrul Beg berjaya kalahkan Aslan Al-Basasiri. Bani Seljuk ni berasal dari kabilah kecil yang dikenali sebagai Kinik. Kabilah yang berasal dari Turki ni berjaya disatukan oleh Seljuk bin Tukok dari Turkistan. Bani Seljuk ni berpegang dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Bani Seljuk ni banyak tolong khalifah kembangkan balik fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Diorang juga yang kembalikan balik keutamaan khalifah dalam hal ehwal keagamaan dan tawan balik kerajaan-kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan Abbasiyah. Bila kerajaan Seljuk diperintah oleh Muhammad bin Daud Chagri Beg atau dikenali sebagai Ab Aslan, agama Islam dan pendidikan telah dibangunkan semula dengan pesat. Sistem wazir yang dihapuskan oleh Bani Buah pun dikembalikan semula dan Nizam Al-Mulk telah dilantik sebagai wazir. Nizam Al-Mulk ni pula ada penasihat bernama Abu Hamad Muhammad bin Ahmad Ghazali Al-Tusi atau lebih dikenali sebagai Imam Al-Ghazali. Nizam Al-Mulk juga telah membina Madrasah Hanafiah dan Universiti Hanafiah dekat Baghdad pada tahun 1065 Masihi. Pada tahun 1071 Masihi berlakunya Perang Manzikert, perang di antara Bani Seljuk menentang tentera Byzantine yang dah bergabung dengan Armenia dan Perancis. Tentera yang dipimpin oleh Ab Aslan berjaya menang dalam perang tu. Memandangkan kerajaan Bani Seljuk tengah jalankan kempen ketenteraan untuk dapatkan balik kerajaan-kerajaan kecil yang pernah duduk bawah naungan Abbasiyah, kerajaan Fatimiyah dah rasa terancam. Pada tahun 1078 Masihi, kerajaan Bani Seljuk berjaya tawan balik Baitul Maqdis yang dikuasai oleh kerajaan Fatimiyah. Jadi kerajaan Fatimiyah minta tolong kerajaan Byzantine untuk kalahkan Bani Seljuk. Dalam pakatan tu, kalau pasukan Byzantine berjaya kalahkan Bani Seljuk, Masjidil Aqsa dan seluruh kawasan Old City akan jadi hak milik orang Kristian. Jadi, Pope Urban kedua, paderi tertinggi dalam mazhab Kristian Katolik, dah sebarkan propaganda bahawa kerajaan Islam dah kacau jemaah Kristian yang beribadah dekat Baitul Maqdis. Tanpa usul periksa, seluruh penganut Kristian dekat Eropah jadi marah. Tambah pula, kerajaan Islam masa tu dah menguasai jalur perdagangan dekat Laut Mediterranean yang menyebabkan orang Eropah mampu jalankan kegiatan pertanian dan perdagangan dekat tempat tertentu je. Jadi, pemerintah Empire Byzantine, Maharaja Alexius Komnenos, minta tolong dari Holy Roman Empire untuk musnahkan kerajaan Islam. Kempen ni juga dibuat untuk balas dendam dekat umat Islam yang kalahkan diorang dalam Perang Manzikert. Pada bulan November 1095, Pope Urban kedua panggil semua tokoh Kristian dari seluruh Eropah dalam persidangan Clermont, Perancis. Pope Urban kedua berjaya pujuk semua tokoh Kristian untuk lupakan dulu persengketaan di antara mazhab Kristian dan bersatu untuk menentang kerajaan Islam. Dia juga bercita-cita nak rampas balik Baitul Maqdis yang diserahkan oleh Ketua Padri Jerusalem kepada Khalifah Umar Al-Khattab. Orang Kristian rasa masa tu adalah masa yang sesuai untuk pergi serang sebab orang Islam tengah bermusuhan sesama sendiri disebabkan perbalahan mazhab dan perbezaan fahaman politik. Di akhir persidangan tersebut, Pope Urban kedua keluarkan seruan jihad dan fatwa kewajipan orang Kristian Eropah untuk bersatu demi nak menentang kerajaan Islam. Antara orang yang terkesan dengan seruan tu ialah Peter the Hermit atau Peter si Pertapa, seorang pendeta Kristian yang sangat taat pada agama. Jadi Peter pun balik dan sampaikan seruan tu kepada seluruh penduduk kampung. Kemudian dia mengembara ke England untuk ajak orang istana join perang tu. Sayangnya orang istana tak nak terlibat sebab diorang lebih sayangkan dunia. Golongan bawahan je yang berminat sebab diorang memang nak keluar dari kehidupan diorang yang miskin. Diorang nampak kalau diorang menang perang ni dan masih hidup, diorang boleh mulakan hidup yang baru yang lebih senang dekat negeri baru. Macam aku cakap itu hari, orang Eropah zaman ni dalam zaman gelap diorang. Senang
Diorang cerita hidup diorang ni sebiji macam zaman jahiliah dunia Arab sebelum datangnya Islam. Himpunan tentera ni pun berangkat dari negara-negara Eropah Barat menuju ke Konstantinopel, ibu kota kerajaan Byzantine. Diorang ni digelar sebagai tentera salib rakyat dan diketuai oleh Peter de Hemet dan Walter Saint-Voir. Sepanjang perjalanan tu, diorang dah buat macam-macam kezaliman dekat setiap kampung yang diorang lalu. Diorang rompak, bunuh, perkosa wanita, rosakkan rumah ibadat, rosakkan harta benda dan banyak lagi. Tak lama lepas tu, datang pula gelombang tentera salib kedua yang dikenali sebagai tentera salib bangsawan yang terdiri dari kerabat diraja dan orang istana. Sampai je dekat Konstantinopel, diorang kena bai'ah taat setia kepada Maharaja Alexius Komnenos walaupun diorang sendiri datang dari kerabat diraja. Maka terbentuklah tentera salib yang terdiri dari orang awam, tentera biasa, tentera elit dan golongan bangsawan yang datang dari pelbagai negara macam Perancis, Jerman, Itali, Yunani, England, Norman dan pelbagai bangsa Eropah yang lain. Masa kempen perang salib ni tengah berjalan, kerajaan Islam dah berada dekat tahap kemajuan yang paling optimum dah. Umat Islam memang terkenal sebagai umat yang kuat, bijak pandai, menguasai pelbagai jenis ilmu dan ada kekayaan yang melimpah ruah. Masalahnya, bila dah hebat sangat, ramai yang dah lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mula dipinggirkan, kuasa dengan dunia politik dah jadi keutamaan dan sikap fanatik mazhab tauhid dah makin menjadi-jadi. Jadi dunia Islam ni dah jadi makin berpecah dan saling bermusuhan. Pada tahun 1097, tentera salib fokus nak conquer kota Nicaea. Masuk tahun 1098, diorang dah berjaya kontrol kota Edessa. Bulan Julai 1099, tentera salib berjaya masuk ke Jerusalem dan merampas Baitul Maqdis dengan bantuan orang Syiah Fatimiyah. Bila dah berkuasa, tentera salib pun tunjuk belang diorang. Hampir seluruh umat Islam kena bunuh, termasuk orang tua, kanak-kanak dengan wanita. Mayat bergelimpangan, darah penuh dekat lantai masjid. Dada dengan perut mayat orang Islam kena belah. Ada juga mayat yang kena bakar. Lepas dah beberapa hari, Jerusalem jadi aman balik sebab dah tak ada lagi manusia lain selain dari tentera salib. Dan diorang decide nak khianat sumpah setia diorang, di mana sepatutnya diorang kena serahkan Jerusalem tu dekat Maharaja Alexius Komnenos. Masa tu, diorang rasa diorang lebih layak memerintah Jerusalem sebab diorang yang bersusah payah nak conquer Jerusalem ni. Maka, kerajaan Latin baru yang bebas dari campur tangan kerajaan Byzantine telah dibangunkan dan diperintah oleh Advocatus Godfrey of Bouillon. Pada tahun 1118, kerajaan Kristian Jerusalem wujudkan satu unit tentera elit yang dikhususkan untuk jaga Baitul Maqdis. Pada tahun 1120, unit tentera ni yang diketuai oleh Hugues de Payens, seorang panglima tentera dari Perancis, dapat mandat secara rasmi dari Raja Baldwin II dan dapat restu dari Patriarch Warman dari Council of Nablus. Masa unit tentera ni berkuasa, diorang dah bongkar Baitul Maqdis sampai diorang jumpa satu harta yang bernilai bagi diorang, iaitu catatan ilmu Kabalah yang ditinggalkan oleh seorang pendeta Yahudi yang mengamalkan penyembahan syaitan, iaitu Rabbi Shimon Bar Yochai. Karya purba ni digelar sebagai Talmud Syaitan. Talmud Syaitan ni pula datang dari kitab Zohar yang tulis pasal doktrin penyembahan syaitan dan amalan sihir. Kitab Zohar dan segala ilmu dalam tu lah yang cuba dihapuskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, pengamal sihir purba dah pelihara ilmu dari kitab Zohar ni secara lisan sampailah dibukukan balik oleh Rabbi Shimon Bar Yochai dalam Talmud Syaitan ni. Jadi disebabkan benda ni lah, unit tentera khas ni dah sumpah mati nak jaga Baitul Maqdis dan gelaukan kumpulan diorang ni sebagai Knight Templar. Dengan ilmu purba ni, Knight Templar makin berkuasa dekat Jerusalem. Diorang juga makin rancak curi ilmu-ilmu dari umat Islam untuk kegunaan diorang. Setelah sekian lama, muncul seorang pahlawan Islam dan ahli sufi yang beramal pada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau juga seorang panglima tentera elit yang paling dipercayai oleh Sultan Nuruddin Mahmud Al-Zanki, wakil penguasa kerajaan Seljuk dekat Aleppo, Syria. Salahuddin juga dah mengasaskan kerajaan Ayyubiyah dekat Mesir dan Syria lepas dah berjaya lenyapkan kerajaan Fatimiyah dekat Mesir pada tahun 1171 Masihi. Walau bagaimanapun, kerajaan Ayyubiyah ni tak duduk bawah naungan kerajaan Abbasiyah macam kerajaan Turki Seljuk. Lepas dah bangunkan kerajaan sendiri, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau nama sebenarnya Yusuf bin Najmuddin Ayyub bersihkan Masjid Al-Azhar dari fahaman Syiah dan sekarang ni dikenali sebagai University Al-Azhar. Beliau juga rancak membina pusat pengumpulan ahli sufi dekat Mesir. Perjuangan Sultan Salahuddin ni bukan senang tau, sebab masa pemerintahan beliau, orang Islam terlalu fanatik dengan mazhab masing-masing. Namun, dengan kebijaksanaan Sultan Salahuddin dalam menyelesaikan pertikaian diorang, umat Islam berjaya disatukan semula ke arah fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah seorang yang banyak membantu beliau ialah Imam Mawafaq Al-Din Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qadamah Al-Maqdisi Al-Hambali, salah seorang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sultan Salahuddin juga berusaha nak dapatkan balik kota-kota yang dikuasai oleh tentera salib. Pada 4 Julai 1199,
1187, beliau dengan bala tentera beliau bertempur dengan tentera salib dalam Perang Hittin, salah satu siri perang yang meletus masa Perang Salib kedua. Walaupun Knight Templar ni power, diorang tetap tak mampu nak lawan kehandalan bala tentera Sultan Salahuddin. Pada 2 Oktober 1187, Sultan Salahuddin berjaya mencapai kemenangan besar dan Baitul Maqdis berjaya dikuasai oleh orang Islam. Sultan Salahuddin juga memutuskan untuk pancung Grand Master Knight Templar pada masa tu, iaitu Gerard de Wright. Lepas dah kalah tu, tentera salib berkumpul dekat kawasan berdekatan untuk serang balik. Namun serangan diorang tak berjaya sebab Knight Templar tak join diorang lepas kalah dalam Perang Hittin. Diorang semua bawa diri balik ke Eropah bila Grand Master diorang dah mati. Mesti korang terkejut kan? Dah lama tak tengok iklan dalam video aku. Memandangkan dah masuk bulan Ramadan ni, aku nak bagi tahu korang yang Studio Raya dah dibuka untuk tahun 2025. Tahun ni kita bertapak dekat office baru kita orang yang terletak dekat Taman Tasik Utama Air Keruh. Macam tahun-tahun sebelum ni, kita beroperasi dari 11 pagi sampai 11 malam. Cuma tarikh kita beroperasi lama sikit tahun ni, start dari 1 Mac sampai 27 April 2025. So, kenapa korang kena ambil gambar dekat studio kita orang? Pertama sekali, aku bagi jaminan sebelum korang keluar dari studio ni, gambar korang semua ni dah siap tau. Tinggal kau nak post dekat social media je. Cepat now gambar siap. Lauya punya ke apa? Cantik sikit. Kualiti gambar kita baik tau. Kita siap ada live preview yang besar gedabak ni untuk korang tengok hasil gambar kita orang. Dan kita ada fotografer yang mesra alam dan berpengalaman. Kalau korang tak pandai post, jangan risau. Diorang akan ajar korang macam mana nak post untuk bagi gambar korang tu cantik gila. Dan tahun ni kita bawakan konsep modern contemporary yang lebih minimalis dengan warna yang lebih menyelahkan baju raya korang. Kepada akak-akak letup tu, nak bagi gambar korang lagi meletup ke babum. Okey, kita ada ramai makeup artist yang berpengalaman dengan harga yang berpatutan. Harga studio raya kita orang tak mahal mana pun, RM150 je untuk satu slot 20 minit. Studio kita orang boleh muat 10 ke 12 orang dewasa dalam satu frame. Itu maksimum capacity kalau nak gambar tu cantik lah. Kalau ada family yang ramai, janganlah tempah satu slot, tempahlah 2 ke 3 slot. So fikir apa lagi? Pergilah tekan link yang aku letak dekat bio profile dan tempah slot korang sekarang. Lincah sikit, jadual raya dah nak penuh ni kan, dah tak dapat slot kan? Jangan nak berangin dengan aku pula. Kalau dah tempah, okey, sekarang kita boleh sambung balik dengan cerita. Sejarah pun terus berjalan dan mencatatkan bahawa prestasi kerajaan Bani Seljuk mula menurun disebabkan berlakunya perebutan kuasa. Kuasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah mula dikuasai semula oleh Bani Abbasiyah sampailah pengaruh Bani Seljuk hilang pada tahun 1191. Masa ni, Khalifah Abbasiyah dah bebas dari sebarang pengaruh luar dan bebas nak menentukan haluan pemerintahan. Oleh kerana dah berkuasa mutlak, Khalifah baru Abbasiyah mula lalai, lupa daratan dan suka hidup mewah. Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah terakhir Abbasiyah, ada seorang wazir bernama Umayyiduddin Muhammad Al-Aqami. Umayyiduddin ni orang Syiah dan sangat berdendam dengan keluarga Khalifah Al-Mu'tasim sebab putera beliau, putera Abu Bakar dengan sahabat puteranya Rukunuddin Al-Daudah dah berlaku zalim dekat daerah penempatan orang Parsi demi nak tamatkan pemberontakan yang berlaku. Walaupun Umayyiduddin ni ada bukti bahawa berlakunya kezaliman terhadap orang yang tak bersalah, Khalifah Al-Mu'tasim langsung tak mengendahkan kata-kata dia. Jadi Umayyiduddin ni hantar surat kepada orang Parsi untuk jatuhkan Khalifah. Sayangnya masa pertengahan jalan, utusan dia kena tahan dengan tentera Mongol. Secara ringkasnya, daripada situlah Umayyiduddin decide nak bersekongkol dengan kerajaan Mongol untuk menjatuhkan kerajaan Abbasiyah. Dia juga dah tipu Khalifah dengan mengatakan bahawa Hulaguhan nak datang untuk menjalankan hubungan diplomatik. Umayyiduddin ni pergi kurangkan jumlah tentera dan pecah belahkan politik dalaman Baghdad demi nak melemahkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Dalam masa yang sama, para ulama pada ketika tu banyak dah terkeluar dari landasan dakwah Islam yang sebenar, iaitu menyatukan umat Islam dan menguatkan ajaran Islam. Diorang lebih sibuk nak berdebat demi nak tunjukkan kehebatan masing-masing sebab nak kumpul pengaruh dan pengikut. Jadi, setiap benda nak diperdebatkan sampai perdebatan tu tak bawa apa-apa manfaat langsung. Lagi pecahkan umat Islam lagi ada lah sebab masing-masing dah fanatik dengan mazhab masing-masing. Sebab tu Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang dibenci Allah ialah orang yang suka berdebat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Sulaiman AS juga pernah berwasiat kepada putera baginda, tinggalkan mirak, yakni amalan banyak berdebat kerana manfaatnya adalah sedikit dan ia membangkitkan permusuhan antara orang-orang yang bersaudara. Riwayat Al-Dailami dan Baihaqi. Sebelum aku sambung pada serangan tentera Mongol terhadap Baghdad, aku nak cerita sikit background pasal Hulaguhan, orang yang menghancurkan Baghdad. Hulaguhan ni cucu kepada Genghis Khan, pengasas Empayar Mongol, dan anak kepada Toluhan, pewaris Empayar Mongol. Hulaguhan juga bersama
bersaudara dengan Kublai Khan, Mongke Khan dan Arik Bokeh Khan. Masa tentera Mongol dapat surat Umayyaduddin tu, Hulagu Khan memang tengah excited nak conquer kerajaan Islam sebab dah kena hasut dengan isteri dia yang beragama Kristian. Mongke Khan pun dah berjanji dengan raja kerajaan Kristian Armenia untuk serahkan Jerusalem kepada orang Kristian bila Khalifah Islam berjaya ditumbangkan. Selain tu, Hulagu Khan nak balas dendam pasal kes pembunuhan rombongan pedagang Mongol yang dilakukan oleh Gubernur Khwarezmian. Jadi Hulagu Khan pun menjalankan kempen perluasan kuasa ke arah barat. Lepas dah conquer beberapa kota termasuk Alamut, ibu kota Hashashin, Hulagu Khan offer dekat Khalifah Al-Mu'tasim untuk menyerah pada kerajaan Mongol, tapi ditolak mentah-mentah. Hulagu Khan pun nampak tindakan ni sebagai pengisytiharan perang. Maka bala tentera Hulagu Khan pun sampai dekat luar Baghdad dan tunggu masa yang sesuai untuk mulakan serangan. Tentera Mongol dibahagikan kepada dua, satu serang dari arah barat, satu dari timur Sungai Tigris. Tanpa strategi yang kukuh, Khalifah Al-Mu'tasim pun melancarkan serangan terhadap tentera Mongol. Mula-mula, tentera Islam berjaya kalahkan diorang dekat bahagian barat, tapi tentera Mongol berjaya menyusup dan serang tentera Islam dari belakang. Maka, ramai tentera Islam telah dilemaskan dan dipancung oleh tentera Mongol. Pada 29 Januari 1258, kota Baghdad telah dikepung oleh tentera Mongol. Pada 5 Februari, tentera Mongol berjaya kuasai semua benteng pertahanan Baghdad. Akhirnya, kota Baghdad pun jatuh ke tangan tentera Mongol pada 10 Februari 1258. Penaklukan Mongol terhadap Baghdad dah jadi mimpi ngeri dalam sejarah Islam. Selama 8 hari 8 malam, tentera Mongol menjalankan pembersihan penduduk, di mana penduduk Baghdad diseksa beramai-ramai, anak gadis diperkosa dan bangunan semuanya kena bakau. Masjid, istana, hospital dan banyak bangunan bersejarah telah dihancurkan. Paling menyedihkan, segala buku dalam perpustakaan Baitul Hikmah yang penuh dengan ilmu pengetahuan telah dilempau ke dalam Sungai Tigris. Sampai air sungai tu jadi hitam disebabkan dakwat buku-buku yang dibuang tu. Khalifah Al-Mu'tasim telah ditangkap dan dipaksa tengok rakyat Baghdad dibunuh sepanjang jalan. Akhirnya, Khalifah Al-Mu'tasim kena bungkus dengan kapet dan dipijak-pijak dengan kuda sampai mati. Semua anak Khalifah Al-Mu'tasim dibunuh kecuali anak perempuan beliau dihantau ke Mongol untuk dijadikan bahan hiburan. Kota Baghdad yang dikenali sebagai kota 1001 malam dah jadi padang jarak, padang terkukur dah. Dengan jatuhnya Khalifah Al-Mu'tasim, maka tamatlah era kerajaan Abbasiyah. Kekejaman tentera Mongol ni berjaya dipatahkan oleh seorang sultan yang berjiwa sufi juga, iaitu Saifuddin Muzaffar Al-Qutus, Sultan Kerajaan Mamluk dalam Perang Ain Jalut. Kerajaan Mamluk ni berasal dari sebuah pasukan tentera upahan di zaman pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Perkataan Mamluk tu sendiri bermaksud milik atau hamba. Jadi pasukan tentera Mamluk ni berasal dari hamba yang dibeli dan dilatih untuk jadi tentera elit yang setia dengan sultan atau pemerintah diorang. Bila kerajaan Al-Ayyubi jatuh kena serang dengan tentera Perancis, tentera Mamluk menjalankan serangan balas demi nak mempertahankan kubu umat Islam. Lepas dah menang perang tu, diorang pun bangunkan kerajaan Mamluk. Saifuddin Muzaffar Al-Qutus merupakan pemerintah keempat kerajaan Mamluk masa tentera Mongol hancurkan Baghdad. Lepas Baghdad, tentera Mongol dah conquer beberapa lagi kota Islam yang lain, sampai dah tinggal Mesir je yang jadi benteng terakhir dunia Islam. Saifuddin pun isytihar perang terhadap tentera Mongol sebab tentera Mongol ni dianggap sebagai ancaman kepada dunia Islam. Jadi Saifuddin pun bergabung dengan Panglima Baibars mengetuai tentera Islam menentang tentera Mongol. Dengan kebijaksanaan Saifuddin dalam merangka strategi perang, tentera Mongol telah mengalami kekalahan pertama diorang sejak diorang start kempen meluaskan kuasa dekat Asia dan Timur Tengah. Sejak tu, kerajaan Mamluk memainkan peranan untuk pastikan empayar Islam terus bertahan lepas jatuhnya kerajaan Abbasiyah. Sampailah kerajaan Turki Uthmaniyah, warisan dari kerajaan Turki Seljuk di bawah pimpinan Sultan Salim pertama, cucu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, berjaya conquer kerajaan Mamluk. Maka zaman empayar Khalifah Islam kembali bersinar di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1517. Jadi begitulah kisahnya secara ringkas tentang kerajaan Abbasiyah. Ringkas tak ringkas jugalah, dah 2 part juga aku cerita pasal kerajaan ni. Itu pun banyak part aku skip, banyak part yang aku gabungkan demi nak pendekkan cerita ni. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang bolehlah baca kitab Tamadun Islam ni. Jadi macam biasa, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Sekiranya korang rasa korang dapat manfaat daripada video ni, nak bagi duit raya sikit dekat kita orang, korang boleh je tekan button super thanks tu. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta ataupun cara penyampaian aku ni tak mampu memuaskan hati korang. Terima kasih banyak sebab korang sudi nak luangkan masa untuk dengar cerita aku ni. Aku faham dah nak hujung-hujung Ramadan ni, dah nak dekat raya ni, semua orang busy nak pergi bazar Ramadan, nak beli baju raya, nak siapkan rumah. So tak semua orang ada masa nak layan video kat YouTube ni. Dah alang-alang kita dah berada di penghujung Ramadan
sekian ni, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua penonton, terutamanya penonton setia Gigi Emas. Semoga Hari Raya kali ini disambut dengan penuh kemeriahan dan rasa kesyukuran. Paling penting, berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang yang tersayang. Semoga kita dipanjangkan umur untuk kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.